Siapa dekat sini terbeban dengan hutang, tolong tonton video ni sampai habis sebab saya nak kongsikan satu amalan doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari. Sebelum tu sahabat-sahabat, macam biasa bantu sangat-sangat saya untuk tekan 5 butang yang bermanfaat di sini. Semoga setiap orang yang lihat video ini amalkan doa yang saya akan kongsikan ini, terbebas dan dapat melangsaikan segala hutang-hutang walaupun berjuta-juta. Doa dia ringkas saja sahabat-sahabat, tetapi apabila kita amalkan setiap hari dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT, pasti Allah SWT akan bantu kita. Jangan minta kepada makhluk kerana makhluk terlalu miskin. Yang maha kaya adalah Allah, jadi minta kepada Allah. Baca sama-sama dan hafal, amalkan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga Allah SWT terima. Dan sahabat-sahabat, hafal, amalkan dan sebarkan video ini sahabat-sahabat. Jangan sombong. Bukan kita sahaja yang nak selesai daripada hutang dan terbebas daripada hutang. Moga Allah SWT kurniakan kebaikan kepada kita. Assalamualaikum.